Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia pada ni. Anak baik lagi cerdik. Saya Muhammad Hafi bin Muhammad Hizar. Saya berumur 11 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Rendah Agama Aridonia. Kod sekolah saya ialah ACT 3002. Hobi saya ialah membaca buku. Pada kali ini, saya ingin berkongsi tentang sebuah buku yang saya telah baca bertajuk Rahsia Keping Peta. Siri operasi cantas jenayah berjudul Rahsia Keping Peta ini bertemakan kepincangan hidup remaja masa kini akibat arus pemodenan dan desakan ekonomi keluarga. Novel hasil penulisan Nur Islah Syafi ini sangat menarik dan penuh dengan pengajaran. Novel ini mengandungi 156 muka surat dan 10 buah bab. Novel terbitan Ombak Baca Trending ini diterbitkan pada tahun 2024. Mari bersama-sama saya menghayati cerita ini dengan lebih mendalam. Novel ini mengisahkan tentang seorang remaja bernama Faizal yang lahir dalam keluarga berada dan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Kehidupan Faizal serba lengkap, ditambahkan pula sebagai anak tunggal dalam keluarga, menjadikan Faizal seorang yang angkuh. Puan Rohani, ibu Faizal, digambarkan sebagai seorang wanita yang berkelas, seorang yang boros berbelanja dan gemar menunjuk-nunjuk kemewahannya. Berlainan pula dengan Encik Jamal, bapa kepada Faizal. Beliau digambarkan sebagai seorang yang kuat bekerja dan suka berkhidmat untuk masyarakat. Plot novel ini menjadi lebih menarik apabila Encik Jamal tiba-tiba menghilangkan diri. Sudahlah Faizal keburungan kerana tidak ada seorang pun rakan-rakan yang hadir ke majlis hari jadinya. Keadaan bertambah kacau apabila Encik Jamal tidak pulang dan gagal dihubungi oleh sesiapa pun. Encik Jamal sempat meninggalkan sepucuk surat dan sebuah peta sebagai hadiah hari jadi Faizal. Encik Jamal meminta bantuan Faizal untuk mencari harta yang tersembunyi menggunakan peta tersebut. Faizal berusaha meminjam wang daripada rakan-rakannya. Malangnya, tiada seorang pun rakan yang mahu bantunya. Benarlah kata pepatah, teman ketawa mudah dicari, teman menangis seorang diri. Faizal bertemu dengan Razif Kining Darajan telah hampir-hampir dipukul oleh si bos. Si pemeras ugut berhampiran dengan rumahnya. Persahabatan mereka berempat bermula di sini. Faizal menceritakan kesahannya kepada Razif Kining Darajan. Mereka turut bersimpati dan berjanji akan membantunya. Hasil ajakan mereka, Faizal memperolehi wang saku dengan bekerja sambilan di kedai mencuci kereta. Faizal meminta bantuan rakan-rakannya untuk mencari harta yang ditinggalkan oleh bapa yang tempoh hari. Lokasi sebenar harta tersimpan di pejabat Encik Jamal itu sendiri. Setelah puas menggeledah, mereka berhasil menemukan sampul surat rahsia di bilik tersebut. Akhirnya, Encik Jamal berjaya dihubungi. Faizal bersyukur atas pulangan ayahnya, manakala Puan Rohani merasa bersalah dengan sikap borosnya selama ini. Encik Jamal senang hati melihat persahabatan anaknya Faizal dengan Razif Kining Darajan. Sebagai balasan, Encik Jamal telah berjanji kepada penduduk setinggan untuk membangunkan perumahan kos rendah mampu bilik untuk menaja sepenuhnya rumah ibu bapa Razif Kining Darajan. Mereka berapat bersorak kegembiraan dan berpeluk sama sendiri. Pengajaran daripada cerita ini ialah kita mestilah cermat kita mestilah merendahkan diri. Sifat Faizal yang angkuh perlu dielakkan. Selain itu, kita mestilah berjimat cermat. Sikap Puan Rohani yang boros selama ini perlu dijauhkan. Kesimpulannya, buku ini bagus bahan bacaan untuk masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Gaya bahasa yang digunakan sesuai untuk peringkat usia murid sekolah rendah. Saiz novel ini juga kecil untuk mudah dibawa untuk ke mana-mana. Akhir kata, saya sarankan sekali lagi para penonton untuk membaca novel yang amat menarik
berjudul Rahsia Skeping Peta. Terima kasih.